Hello guys, welcome back to my channel. Okay. Hari ni kita join event run, Glow in the Dark run event, nak run event lah. So member tengah get ready pakai benda ni. Hello. Hi guys, welcome back to our channel. Our channel. So dia dah officially our channel. Yeah. So start event, start lari pukul 8. Betul tak? Betul. So kita tengah get ready. Terlipat Ke dia ke atas sangat. Dia pakai benda ni pun dia tak kerti. Dah. Nak parking pula. So jumpa sekejap lagi kita akan lari. So sementara tu dia ada juga buka gerai kat sebelah sana. So nanti kita akan pergilah tengok apa yang ada dekat gerai tu. So let's go. You ready? Of course. Tapi saya baru baik daripada mengalami kecederaan pinggang. It's agak menakutkan jugalah. Hari tu try start balik. Berapa km hari tu buat? 3 km tu mencabarnya dekat pinggang sikit lah. Start kat sini dan habis kat sini juga. Kita akan berlari sekitar Bandar Muar. I love Muar. Macam biasa member ni mencari toilet. Apa-apa di mana-mana, di mana saja apa yang berlaku, toilet. Saya adalah toilet inspector. Saya kena check. Is it okay for public? Sebelum toilet, selepas pun dia akan cari toilet. Kita nak kena tengok sebelum orang guna dah selepas orang guna. Okay. Toilet sekarang ada QR So jangan cuba-cuba nak masuk free. Ayo. Okay, kita tengah menunggu. Dia ada one. Dia cakap kita tadi pasal toilet lah, apalah kan. Hati-hati nak pergi toilet kan. Dia pun tengah masuk juga ni. So kita tunggu jap. Kita ada lebih kurang dalam 15 minutes, 10 to 15 minutes sebelum dia start. Pukul 8 dia akan panggil, and then after that saya rasa flag off dalam pukul 8 suku kot. So kita jumpa sebentar lagi. And yeah, see you next time. Sekejap lagi. Glow. Tak muat. Cuba sengit sini. Ini jatuh juga kan? Nanti berpeluh licin. Ni belum start lagi nak berpeluh. Aneh. Apa masalah dia? Tunggu YDP. Tunggu siapa? Tadi dia cakap YDP. VIP. VIP. Biasalah VIP. Ken, mana-mana event pun dia sudah VIP. Sekarang 8 start 8 start 8. You baru main di 8 esok. Awas. Buaya. Ini. Ini buaya apa? Ini buaya. Kembali ke kereta. Ni bukan dah habis ya. Kita sedang menunggu VIP. Kan dah cakap pukul 8 baru dia mandi. Start Okay, pukul 8. okay. Pukul 8 baru mandi. Kita menunggu. Sampai bila? Lari dah malam. Nak habis pukul apa? Member dah peluh balik. Tak sampai lagi. Right. Okay, kita dah nak lepas. Okey, para peserta semua dah ready ke belum? Angkat tangan tinggi-tinggi, dah ready ke belum?
Okey tuan, jarak perkiraan 5, 4, 3, Sepatutnya 2, tak biasa pegang belakang ni. 1. Ada Alhamdulillah selesai pelepasan Badimi kelunaran. Jadi kita harapkan dah semua selamat sampai ke galisan penamat. Apa yang paling penting sepanjang perjalanan anda ini, ikut arahan yang telah diberi oleh PDRM, ikut laluan yang telah kita tetapkan. Sebarang masalah boleh terus berhubung dengan marshal kita yang akan mengiring anda sepanjang larian ini. Sekali lagi saya ingin maklum sebagai pelari, apabila anda sampai ke desa penamat, boleh terus berapa di kota penamat. apa dia? Let's go. Kilometer. Okay, kita dah start lari waktu malam. Tapi cuaca agak panas. Apa namanya? Okay, kita melalui masjid. Saya di sini tak boleh nak cakap penat. Ini adalah Mahkamah Magistrate Syariah Muar. Mahkamah Syariah Muar. Dan itu adalah bangunan Sultan Ibrahim. Balai Polis Muar. Dan nama oleh-oleh. Sini sarapan sedap. Dia selalu order apa? Mi rebus. Dan Sate. yeah. Datang Muar kena try sate pagi. Oh, dia semakin laju Oh, jalan kecil. Sebab sambil kita run ni, jalan masih dibuka untuk kereta. Ini adalah MPM lama. Lari lagi. Kita dah nak sampai 1.5. 3.5 to go. Come on, we can do it. Kita sekarang dekat checkpoint 1. Adai. Nak ambil satu je. Ambil satu je. Yang tak susu. Otak ada, kuih ada. Otak ada. Air ada. Ice cream. Ice cream kita kena ambil. Beli ambil makan lu. Ada kuih. Air botol. Air ambil apa? Oh, ada otak-otak. Ya. Macam-macam ada guys. Popiah pun ada. Popiah ni sedap ni. Oh, ini dia bukan checkpoint. Ini angkat tengah hari. Dinner siapa? Siapa?
both of us ambil channel. Kenapa ke? Yang besok Bandung. Itulah asal. Dah kena run you. Kami terlupa nak bawa gel. So this is our gel. Gel asam boy dengan gel siap Bandung. Okay, kita estimate akan ada lagi satu checkpoint. So kita rehat jap. And then after that kita sambung balik larian The best part of run dekat Muar ni, kita confused. Let's go, kita lari ke? Let's go, kita makan. Otak-otak ada tau. Otak-otak apa tadi? Popiah. Popiah tu one of the best dekat Muar. Korang kena try dekat Jalan Susi atau Jalan Sayang. Sedap. Time Bazar Ramadan and we're tu. Okay, 2 km 3 km to go. Let's go. Dua, satu, go. Patut ni dia tukang tengah. Waduh, nampak. Baru 2.2. Ada berhenti. Dah ni. Tak ada lah. Kita dah nearly half. Half? Ya. Kira ke? Kira 5 bagi 2. Kita buat interval training 2 minit, seminit, 2 minit, seminit. 2 minit, seminit. 2 minit lari, seminit jalan. Sebab apa? Kalau lari je Cuma terpecah bahu-bahu. panas hari ni. Alam. Lagi panas daripada kita jogging siang. Tipu lah. Basah habis. Tak mungkin. Jom. Jom. Nampak tak? Nak torchlight lah. Torchlight. Agak gelap je. Lagi 2 kilometer. Dah sekarang 3.25 lagi. 1.75 km. Yes. Heart rate yang tinggi. Harit. 169. Kata-kata tak ada kata-kata dah. Tak sabar nak habis. Tak apa nak habis. Macam ni 10 km nanti. Dah nak sambung dah. Ya. Tak biasa jogging malam. Ni pun dah berapa lama tak lari. Tiba-tiba lari terus 5. Join event pula. Pancik. Injury. No, I pun sama. Oh. I pun dah berapa hari tak lari. So dah semput sikit. Dengan panasnya. Tak ada angin langsung. Angin tak ada langsung malam ni. Jadi sibuk baju spare. Dan habis.
lagi. Let's go. Okay, kita dah dekat checkpoint 3 km. Sikit lagi. Okay bang. Di sana 3. Kita teruskan yang 5. Okay, tu awak nak. Kenapa kita lari? Don't start. Okay. Ganti 5 second. Saya fikir ke sana. Saya punya sana 3 kilo. Kita rehat sekejap boleh? Punya. Tengok tak ni, boleh. berapa kali intake. 1, Dia take 5. 3, 4, 5, go. Tadi, laju. Kiri, kanan, kiri. Wah. Touch. Juicy. km. Lagi sekm. Lagi sekm je lagi. 1 km. Okay, come on. So ni selalunya route jogging kita atau siang. Malam ni kita lari ikut jalan ni juga. So dia agak gelap lah kat sini. Sebab selalunya pun tak ada lampu. First time malam ni ada lampu pula. Selalu gelap. Apa nama golf ni? Golf club. Glass range. Golf. Baru dibuka. Sini lah Kena jalan jogging kita. Saya minta untuk jalan kejap. Heart rate dia dah over spike sikit. Mungkin sebab tak biasa jogging malam Agak tinggi. Biasa saya boleh dapat bawah 1.5. So dia Hari ni dah 1.7, 1.8. So dia nak berhenti sekejap lah. Dia nak berjalan. Dia nak Skip satu running punya. okay, ini golf. Sebab main golf. Siapa yang nak try golf dekat mall, boleh datang. Okay, apa tadi? Hari awak tinggi? Okey tak? So, sebab Saya skip satu interval. So mungkin sebab panas juga. So Saya belum lari pun saya dah berpeluh. betul. Bila lari dia rasa balik dah peluh. Saya tak boleh bahang. Saya sangat sensitif. Pincach. The pincach. Kita nak ambil, kita nak top up kita punya gel. Harap ada gel lagi. Saya nak gel perisa Hassan Boy. Sampai saya Tapi macam kecil lah checkpoint ni. tak peniaga banyak ah. Oh ni air saja. Air tak ada. Gel kita tak ada ah. Kalau ada air mineral ambil. Nak air mineral, top up air mineral. Oh sorry. You want some fruit? No. Dekat sini Kena. So ni selalulah tempat kita jogging. Kita praktis running kita selalu petang ataupun pagi lah kat sini. This is our first time malam kan? Yes. So tak pernah lagi lah praktis malam dekat sini. So kita dah masuk event yang sesudah subuh dan juga sesudah isyak dekat mall. Cuma yang sesudah isyak ni patutnya sesudah maghrib. Standard. Okay. So lagi 500 meter lagi. Tapi macam jauh lagi. Macam jauh.
Tapi sebenarnya marathon betul lagi. Okay. Jumpa di finishing line. So kat depan tu dah ada lampu-lampu. Maksudnya kita dah nak sampai ujung, kita belok kanan dan sampai finishing. Betul. Finishing. So jam kat jam dia dah 4.9. Tapi takkanlah ini 100 km. So tak tahulah yang mana salah. Tak. Orang yang Kita jam betul. Sebab diorang mungkin ambil balik masa Mi Bandung run. Diorang kurang 400 meter. oh, boleh pinjam-pinjam. Dia top up. Dia top up. Hari tu punya, tahun lepas punya event kurang 400 je top up tahun ni. Tu dah nak sampai. So Nampak tak? Polis. Depan polis tu ada tiang yang nampak. polis kat belah sana. Start tiang yang sana tu, kita lari. Okay. Pelari nombor berapa ni? 347. Okay. Daripada 1400. Peserta. Come on. Depan kita orang dah tak ada orang dah ni. Tak ada orang. So kat jam dah 5 km. Tapi kita belum lagi sampai. Betul lah. Dia pinjam. Mungkin dia top up daripada hari tu punya 400. Hari tu punya tak cukup. Dia top up hari ni punya. Betul lah. Macam mana yang buat jalan ni. Dia dah scam kita orang. Kita orang bayar untuk 5 km Sikit lagi. Ayat macam biasa. Sikit lagi. Sikit lagi. Depan tu dah lah tu. Sikit lagi. Right. Kita dah our last turn. Depan ni kita belok kanan. Depan tu dah sampai. Yeah. Dekat lampu-lampu. Yeah. We can do it. Let's go. Ya, getting close. Nampak dah. Lepas lampu-lampu je. Okey ke? Okey. Macam dah pancit dah tu. Lanjut. Dik. Lari. Jom. Kita dah boleh lari. Ya. Betul. Tak ada orang sambut. Ya. Sambut sendiri je. Tak ada orang sambut. Sebenarnya kita ini semua balik Kita pusing. Pos. Apa dia? Okey. Jom. Terima kasih. Baik, ada lagi bola lari yang selamatkan Kita dapat. selagi Adina Supporter. Ada supporter. Dan Dapat. Kita dapat. Kita berjaya menamatkan di bawah 38 minit. 38 minit 22 minit. tengok dekat sini, tengok result kat kita berjaya dapat medal. Kita pun ada apa? Peminat. Medal kali ni cantik. Nampaklah mahal. So far okey lah. 2 kali muar punya medal cantik. Betul. Mi Bandung pun cantik. Lepas ni nak tunggu apa? Kita ada peminat. Siap. Tengok peminat kita. Terima kasih diucapkan. Kita akan teruskan lagi. Cabutan bertuah. Mana tahu dapat motor. Cabutan bertuah yang dinanti-nantikan. 0483 Minta 842. Apa? 0482 tetamu untuk 882. barisan tamu kita untuk mengambil tempat Cabutan terlebih bertuah. dahulu.
Kita punya nombor adalah Jadi seterusnya kita persilakan 0482 dan 0483. Kita persilakan Tuan Ibu Tua Majlis Bandar Rumah Tuan Haji Nuri Zamir Muhammad untuk Saya menyertai dapat pentas untuk cabut 5 nombor cabutan tuan. Ibu Zamir, dipersilakan. Benda apa? Terkejut. Alah. Gaul tu lagi. Jadi para peserta harian jangan balik dulu. Hadiah motosikal Janganlah menanti pakai. anda Janganlah nak pakai untuk dekat 10 nombor terakhir nanti. Dia ni. Nampak ni? Ni je pun. Dan juga saya mohon kerjasama para peserta harian untuk Benda tu lagi berada di kecil hadapan daripada- pentas utama untuk memudahkan Benda tu lagi kecil daripada cabutan fizikal nombor tuan. Malam ni ada tuah ke tak ada tuah? 5 dulu Mami. Alright, Kalau ada satu tuan. katakanlah dapat yang sana tu betul-betul dia cabutan bocah. tu ada kereta, Baik. saya akan pastikan 5 nombor yang pertama. L0443. sikit lagi. 0443 ada tak? 0443. Isi berwarna silver. Ni tuan di on dulu. Boleh, tuan di. Pin satu kali. Wah! Ini bukan tipu-tipu Hidup Hidup bukan dummy. Dia yang tak hidup dia rotek je. Baik. Okey. Seterusnya. Tengok tangan kosong Tangan kosong, YDP saya pun pagi tadi macam ni dari dia. Goyang doa banyak-banyak. Doa banyak-banyak. Yang pangkal 03 tu doa banyak-banyak. Ya, pangkal 03 tu doa banyak-banyak. Baik. Seria. Nombor dia L 04 8. Nanti kejap yang ni. 048 je. L048 1 Miss. 0481 0483. Oh no. Hadiah Dah cakap dah. Muka tak payah pucat sangat. Tahniah Jangan ucapkan. Dia ada emergency brake pula. Itu dia pemenang L0481 Honda Modena. Tahniah. Semakin hampir 0481 Honda Wave 0482. 110 cc. Aduh. Kawan nak adjust tak payah. Kawan Tak dia apa, adjust. Doakan Doa makan. Balik. Abang dah cakap doa makan tadi. Member ni kita doa Cuba makan tengok. daripada Tengok tadi tau. semua dah balik dah Okey. masing-masing. Balik. Dah Semua habis. ni dah tak habis. bertuah. Termasuk ni Paling tak bertuah, dan juga ni pun sama. Paling tak bertuah. 0481 saya 0482. Aduh. Majlis Bandar Rumah. Tahniah diucapkan kepada semua yang menyertai. Tahniah juga diucapkan. Balik. Memang lapar. Kalau tadi tu I melompat tadi. We are done. Dan saya masih berduka. Saya gembira dan berduka. Memang masih lagi frustrated sebab nombor cabutan bertuah dia satu je lagi. Satu je. Dia bukan sekadar satu je. Dia 0841 yang menang. Saya Satu. Beza dia satu. 0842. Saya dah nak menangis dah Dan tadi. menang tu adalah menang motor yang hadiah utama. Hadiah utama. Kalau setakat menang yang biasa-biasa, ceri air Saya semua. minta dia je kalau yang tu ni sebab motor. Kita ni nak buat pergi masjid. Beli apa? Nasi goreng. So conclusionnya Tapi best lah. Dah satu bertuah tu memang tak ada tuah lah. Tak Sebab ada tuah daripada lah. dulu lagi memang tak tuah. So Dia ada lagi satu benda yang sama juga. Ada cabutan bertuah tempat kerja saya. Ada grup, dia ada ramai. Tapi grup saya 18 orang ke 19 orang. Saya 2 orang je yang tak dapat. Yang lain semua dapat. So jomlah kita balik. Kita pergi makan. Okay. Ke belakang. Tadi tidur ke? Taklah kena. So see you lagi
Event lari yang lain. Okay, bye-bye. Dan harap-harap doakan kami sebelum dia habis. Doakan kami dapat mengekalkan supaya kita punya next event yang terdekat lah. Dekat sini, dekat mall juga. Lari. Tu bulan 10. Ya ke? 25 10. Bulan dulu Bulan dulu. Okay, jumpa Bulan yang takut next sikit. time. Bye-bye. Ambil gambar. Tering. Tering. Oh, kenapa lagi lambat? After run, makan. Tapau. Burn kalori, gain kalori. Lagi. Sedapnya. Nasi goreng. Ayam. You rasa tak macam mamak masak? Betul-betul. Kita makan kat mamak. Okay, bye.